Dah ini je yang dia selesa, tak sakit waktu baca tahiyat tu, duduklah macam ni. Baik, jadi faham apa wajib, apa sunat. Sujud tu buka dulu buku tebal 125. Bila detail, dia kena ke buku tebal. Okay, cuba pergi 125, baca perenggan bawah sekali. Wajib dia letakkan tempat solat, maksudnya kapen lah kan. Bila wajib tu. Jadi cerita tadi, dia tak boleh bangun semula kalau dia turun bawah kan. Yang pertama boleh Allahu Akbar, rukuk, i'tidal. Dia boleh pergilah. Macam-macam mana pun dia pergilah sujud. Asalkan tak sakit, itu je. Jangan mudarat, itu je. Mudarat tak payah buat. Sujud. Jadi dia mampu tak? Ada tak keuzuran dia untuk sujud? Tak ada kan? Jadi dia wajiblah sujud. Duduk tadi dah belajar. Jadi boleh berdiri tekan semua kan? Duduk tadi kita dah faham. Tawarruk tu sunat. Iftirash tu sunat. Yang wajibnya apa? Duduk. Jadi macam ni duduk. Macam ni duduk. Macam ni duduk. Macam ni. Dah ini je yang dia selesa, tak sakit waktu baca tahiyat tu, duduklah macam ni. Dah saya tadi ni tak boleh nak takut ni, saya buat macam tu. At-tahiyah, at-tahiyah letak situlah Itu je.